Orang yang gila-gila dunia apabila mati sangat-sangat terkejut. Ya Allah, dunia lagu ni sebenarnya tak ada makna langsung dunia ni. Satu benda yang kita akan tinggal dan tak memberi apa manfaat kepada kita. Kecuali benda yang kita buat pahala dan kebajikan, barulah nampak kelebihan. Pitih kita simpan dalam bank kita ada 12 juta. Kita sedekah kat masjid baru 300. Masa atas muka dunia kita tak rasa rugi. Oh rugi. Hamba buat dah kebajikan 300. Dalam simpanan ada 12 juta. Apabila mati, nampaklah 300 tu setara mana, 12 juta tu setara mana. Maka dia akan berfikir cita-cita dia paling utama selepas pada mati. La asaddaqa wa akuna minas solihin. Kami akan bersedekah semua harta kami. Hak 12 juta tu nak beri kepada agama belaka. Hak 300 tu hamba nak makan. Hak 12 juta nak beri ke agama belaka. Wa akuna minas solihin, dan aku nak jadi orang baik. Nak mari semaya jemaah. Kelebihan semaya sunat sebelum subuh. Semaya sunat qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qabliyah isya, ba'diyah isya. Baru nampak? Ya, baru nampak. Lo ni marilah dewa sayak labuh setara mana pun syarah tak nampak lagi. Kerana apa? Kerana manusia ini dikelilingi oleh dunia. Akhirat benda jauh. Maka dunia ni sekalipun dia menipu, tapi dia dekat. Boleh segera. Biar pitih tu haram kau nipu kau, tapi benda boleh segera. Benda halal tapi boleh akan datang. Oh, payah. Ya benda ni manusia dia suka benda segera. Yuhibbunal ajilata wa yazaruna wara'ahum yaumal qiyamah. Dalam surah Sejadah terkata, manusia ni suka kepada segera. Nak pitih segera, curi pitih orang. Nak perempuan segera berzina. Tak boleh nak tunggu ko. Tak boleh nak ko. Allah, nak segera. Hak bagi dunia, nak akhirat nak, tapi lama lagi. Hamba pilih dunia dulu. Manusia lagu tu. Kalau orang tahu kerja, gaji berapa sebulan? Awak kalau awak kerja, saya bayar sebulan ni 100. 100 jadi tu. Jadi ya. Tapi kalau saya bayar tahun ni, tiap-tiap bulan hamba tak bayar, tapi tahun depan baru bayar, hamba bayar 10,000. Hak ni bayar 100. Nak mana hamba nak segera. Hak jauh tu memanglah banyak tapi jauh nak 2 tahun baru boleh berat kata. Hamba nak segera. Biar 100 pun tapi nak segera. Manusia perangai lagu tu. Dia nak hak dunia. Hak akhirat sekalipun pahala banyak tapi jauh No, akhirat boleh. 27 ni bila? Akhirat. Allah lah. Baik ambil boleh 27 riyal pada 27 ni. Sebab apa? Sebab hak 27 ni memang boleh banyak tapi akhirat bayar. Manusia suka benda segera. Maka benda segera ni supaya Maggi lah. Maggi instant tu jolol. Barang tak jadilah mana Maggi segera tak sopa dengan mi goreng basah, mi goreng mamak. Tu